Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, apa kamera ni ke mana ni? Kamera, okey. Kamera ni. Oh, minta maaf tak? Oh, Masya Allah. Teknikal dia payah juga. Dia nampak macam mudah. Dapat tu. Oh. Dia lepas accept tu dia kena buat ke apa? Jelas boleh kau suara Anas tak? Suara jelas. Suara anak okey tak? Suara. Kalau Facebook kau? Dan ni Tak tahu. sekarang ni. Apa ni? Dia Anas tu tulis macam kenok. Macam sekat-sekat sikit. Suara masuk. Suara sekat. Masuk. Okey dah masuk dah suara. Masuk. Dia lambat sikit sebab sini hujan kot. Sini baru sudah hujan. Oh gitu. Oh saya tadi ada di kamar tu juga dia kat ambil orang dah tunggu. Oh lah. Ni gambar. Ahlan Azimah Siti K. Apa? Ni ramai kan. Bila orang dah juga. TikTok ada ramai lagi TikTok. Okay, insyaAllah malam ni kita akan bersama Al-Fadhil Jumaat. Allah. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar insyaAllah. Dan kita akan adakan soal jawab lah insyaAllah. Soal jawab berkaitan dengan fiqh nakah. Sebab kadang-kadang orang menikah ni dia sebab suka je. Dia menikah sebab dia suka, dia kasih kepada seorang tu. Jadi dia tak ngaji, dia tak mari dengan apa ni ilmu. Maka sebab itulah lil asaf lah sangat-sangat sedih. Panggil buat nikah dengan cerai tu cerai ramai lagi. Kalau tengok statistik kadar perceraian dengan kadar perkahwinan. Nikah tu ramai tu, tapi cerai tu ramai lagi. Baik. Sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ini, kita jasa baik untuk tekan tap-tap sikit, bagi like sikit. Sekiranya anda suka kepada perkongsian kita malam ni, dan boleh share lah. Minta jasa baik semua untuk sama-sama sharekan live ni dengan grup-grup family anda, grup kawan-kawan anda semua. Tu. InsyaAllah. Jadi sekarang ni kita ada 9 orang. So boleh ada salam. Boleh dah. Boleh tunggu orang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar Al-Barqi. InsyaAllah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz pada malam ni dalam program kita soal jawab fiqh munakah. Jadi sahabat-sahabat yang ada soalan berkaitan dengan fiqh munakah, boleh tulis di ruangan komen. Apa saja soalan lah. Semoga persoalan tersebut dapat dirungkai, dijernihkan insyaAllah daripada pemikiran kita. Kadang-kadang soalan di mari ni jadi serabut, kita tak tahu nak tanya siapa. Jadi insyaAllah malam ni kita tumpang ilmu Al-Fadhil Ustaz untuk menyelesaikan kekusutan kita tu insyaAllah. Baik. Jadi sebelum daripada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat semua, jadi saya pun dah sedialah soalan backupnya.
Saya sendiri pun ada banyak juga soalan nak tanya Ustaz ni. Nah. Jadi Ustaz, pertama sekali apa khabar Ustaz? Sihat ke? Alhamdulillah bi khair. Sihat. Al-Fadil Ustaz. Ustaz Fadil Ustaz dah balik ke? Alhamdulillah sihat. Sini hujan sikit, hujan. Cuaca hujan. Okey tak? Suara clear tak? Clear anda rasa tak? Sihat lah. Cuma mungkin saya faham hujan. Hujan. So clear. Cuma ada kadang-kadang ada sekat-sekat sikit. Tak apalah. Okay, kita ada dah soalan ni. Okay, soalan daripada audio pun ada ni. Cuma nanti dulu. Soalan kita nak soalan ni kahwin dulu. InsyaAllah. Tapi insyaAllah ada orang kita akan jawab. InsyaAllah soalan kita daripada seruan ilahi tu. InsyaAllah dia usin. Okay. Pertama Ustaz, bolehkah kita nak tahu apakah hikmah utama disyariatkan perkahwinan ni? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala benarkan orang lelaki kahwin dengan orang perempuan ni, apa dia hikmah terbesar, hikmah utama lah daripada pensyariatan kahwin itu sendiri, insyaAllah. Tafadhal Ustaz. Baik. Jadi minta semua fokus minta fokus. Kalau ada buku ke apa nak catat ataupun ada telefon lain lebih nak catat, boleh catat, insyaAllah. Sama-sama kita mengambil istifadah ilmu daripada Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Summa amma ba'd. Clear tak suara? Okey. Baik, Clear. yang dimuliakan Al-Fadil Ustaz Abdullah Husin selaku founder ataupun pengasas kepada Darul Fatih dan seluruh rakan-rakan sahabat muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang join live pada malam ini, moga-moga kita dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersiaran secara live untuk kita membincangkan tentang persoalan fiqh munakahat. Itu fiqh yang berkait dengan hukum hakam perkahwinan. Jadi perkahwinan ni satu perkara yang besar lah. Satu perkara yang menjadi sunnah Nabi SAW yang sangat dituntut di dalam agama kita. Jadi telah ditanya oleh Ustaz Abdullah tadi tentang hikmah pensyariatan perkahwinan di dalam Islam. Jadi jikalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Maka berkahwinlah kamu, hai sekalian manusia, apa yang baik bagi kamu daripada perempuan, 2, 3 ataupun 4. Jadi ini menunjukkan bahawa syariat menghalalkan kepada kita, kepada umat Islam untuk berkahwin. Jadi perkahwinan ni dia ada hukum dia lah. Ada hukum yang wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, makruh, haram dan sebagainya sebagaimana yang dinyatakan oleh para alim ulama. Jadi dalil ini merujuk kepada perkahwinan itu ialah suatu perkara yang disyariatkan. Suatu perkara yang disyariatkan, telah dinyatakan hukumnya di dalam syarak. Begitu juga di sana ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab,
Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu daripada kalangan kamu untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Yang ada belanja, yang ada kemampuan untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, kerana perkahwinan itu lebih menjaga akan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga akan kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija', maka sesungguhnya puasa itu menjadi benteng kepada diri dia daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Begitu juga kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci daripada sunnah aku, iaitu antaranya perkahwinan, maka dia bukan daripada umat aku. Jadi kesemua hadis dan ayat Quran ini menunjukkan bahawa perkahwinan itu ialah merupakan suatu perkara yang besar di dalam agama, suatu amalan, suatu urusan agama yang sangat penting, sangat penting untuk kita. Jikalau tidak, maka tidak adalah suatu gesaan, suatu saranan, suatu perintah daripada syarak kepada diri kita untuk kita melaksanakan akad perkahwinan. Jadi perkahwinan itu adalah merupakan satu perkara yang dituntut dalam agama, tapi berdasarkan hukum-hukum yang dinyatakan oleh para alim ulama lah. Baik, jadi apakah hikmah Allah Ta'ala mensyariatkan perkahwinan? Banyaklah hikmahnya. Antaranya yang dinyatakan ialah nak menyalurkan keperluan fitrah manusia yang saling memerlukan antara satu sama lain. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni berpasangan. Lelaki berhajat kepada wanita, wanita berhajat kepada lelaki. Maka untuk menyalurkan keperluan fitrah, keperluan di mana setiap daripada lelaki dan perempuan itu memerlukan kepada pasangan untuk menyalurkan dorongan apa yang Allah Ta'ala telah jadikan dalam diri mereka, iaitu syahwat. Maka cara untuk menyalurkan secara halal ialah Allah Ta'ala suruh berkahwin. Allah Ta'ala suruh buat akad perkahwinan. Jadi Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Islam ni bukan agama sebagaimana agama lain, yang mana jikalau nak jadi seorang yang warak, soleh dalam agama dia, maka tak boleh berkahwin. Macam pederi Kristian. Mereka tak boleh berkahwin. Dan sister-sister dia tak boleh berkahwin. Sami-sami Buddha, sami-sami Hindu dan sebagainya, jikalau nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tak boleh berkahwin. Jadi menyekat perkahwinan itu adalah satu perkara yang bercanggah dengan fitrah. Nampak? Jadi dalam agama Islam, perkahwinan itu adalah merupakan salah satu cara nak dekat kepada Allah Ta'ala. Dan perkahwinan itu suatu ibadah. Kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala segi aspek perkahwinan, sekiranya kita melaksanakannya mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkahwinan itu adalah merupakan fitrah. Merupakan satu perkara untuk kita menyalurkan keperluan diri kita dalam masa yang sama. Ia adalah merupakan suatu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pahala yang kita boleh daripada perkahwinan itu. Yang keduanya, nak memperbanyakkan zuriat keturunan umat Islam. Nak suruh umat Islam ni ramai. Dan Nabi Muhammad SAW dia berbangga bila umat dia ni ramai. Sebab itulah ada hadis Nabi sebut, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Berkahwinlah kamu akan seorang yang al-walud, jenis hak beranak ramai. Kalau nak cari pasangan, cari hak, mana kata hak subuh lah, lelaki yang subuh, perempuan hak subuh, cari hak ada tak ada masalah dalam bab kesuburan ni. Dan ada sifat kasih sayang, wadud. Nabi kata, fa inni mukatsirun bikumul umam, kerana sesungguhnya aku sangat berbangga dengan kamu, dengan ramainya umat Islam ni. Ramainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat pahala dalam meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perkahwinan itu. Itu dua. Ketiganya, nak mewujudkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa dan
rohani. Jadi sekiranya seseorang tu dia tidak ada pasangan, maka boleh menyebabkan jiwa dia tu jadi tidak tenang. Ya, jadi tidak aman, hati tidak lapang, banyak masalah, banyak urusan-urusan yang dia tidak dapat selesaikan. Nampak? Jadi bila dengan dia berkahwin, maka dia tak mikir dah. Tak mikir, mana kata tidaklah terlalu serabut hidup dia nak fikir tentang urusan hidup dia. Tentang keperluan biologi diri dia sendiri, bagaimana dia nak menenangkan keadaan diri dia tu. Jadi bila ada pasangan masing-masing jadi dapat menenangkan antara satu sama lain. Sebagaimana Allah Taala sebut, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kena kut ni ayat ni. Wa min ayatihi. Tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ni banyak. Kejadian alamnya, pertukaran siang dan malamnya banyak. Antara tanda kebesaran Allah, keagungan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala menciptakan bagi kamu daripada diri kamu sendiri pasangan-pasangan. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan pasangan-pasangan itu? Litaskunu ilaiha, supaya kamu jadi tenang kepadanya. Automatik orang yang ada pasangan ni, jiwa dia lebih mudah tenang. Nampak? Ada kasih sayang. Waja'ala bainakum mawaddah. Kasih sayang ni merupakan satu keperluan manusia. Nak menyayangi dan nak disayangi. Itu adalah merupakan satu fitrah manusia. Manusia ni tak boleh hidup berseorangan. Kalau hidup berseorangan, tak ada orang yang menyayangi dia, tak ada orang ambil perhatian pada diri dia, tak ada orang yang dia nak meluahkan rasa kasih dan sebagainya, maka jiwa dia tu akan memberontak. Akan jadi berona. Orang katakan dia berona. Jadi penuh kacau jiwa dia tu. Jadi nak tenang ke, Allah Ta'ala syariatkan perkahwinan dan Allah Ta'ala bagi pasangan lah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kasih sayang dan rahmat belah kasihan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mahu berfikir. Itu yang ketiga. Keempatnya, nak menjaga akhlak dan peribadi daripada kerosakan, seperti perbuatan zina dan seumpama dengannya. Jadi bila manusia ni dia tidak dapat melaksanakan perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan cari jalan untuk menyalurkan dorongan nafsu dia tu kepada perkara-perkara yang haram. Akhirnya terjadilah perzinaan dan sebagainya. Jadi antara sebab jadi lagu tunya kerana perkahwinan itu disusahkan, dipayahkan. Dengan mas kahwinnya mahal, dengan kenduri kendara yang menelan belanja yang besar dan sebagainya, menyusahkan urusan perkahwinan itu. Akhirnya bila susah payah nak berkahwin, bila payah nak berkahwin, maka dia akan buat perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi berkahwin itu adalah cara untuk menyekat perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Menyekat perbuatan zina, perbuatan yang serupa dengan zina lah. Nak elok daripada zina itu, di mana dengan perzinaan itu akan menyebabkan rosaknya masyarakat, punahnya struktur masyarakat. Di mana bila lahirnya anak-anak tak ada siapa nak jaga, tak ada yang bertanggungjawab, tak ada ayah yang hak sebetulnya siapa, hancur lebur masyarakat bila berlaku perzinaan dan sebagainya. Maka untuk mengelak daripada kerosakan tersebut, maka perkahwinan itulah yang menjaga nasab keturunan manusia, dan zuriat yang lahir itu ada orang yang ambil tanggungjawab. Jadi perkahwinan itu ialah merupakan satu tanggungjawab, menjaga, melindung. Di samping dia ni menenangkan hati dan perasaan. Dia banyak perkara lah kalau kita tengok dari sudut psikologi dan sebagainya. Mana kata nikah itu ialah penghalang kepada perbuatan zina yang sangat merosakkan masyarakat. Sebab itulah ada hadis Nabi sebut, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takum fitnatan fil ardi wa fasada."
apabila datang kepada kamu orang yang kamu redha dengan agamanya dan akhlaknya, mana kata mari temu denganmu ni orang jujur, orang baik, orang soleh, orang yang warak, dan kamu berkenan pula dengan akhlak dia, kalau kita panggil skum ataupun sukufu lah. Nah, kamu tengok akhlak peribadi dia tu, seorang yang tenang, bukan kata seorang yang akhlaknya buruk, maka jangan ambil masa panjang, kahwinkan dia dengan anak-anak kamu tu. Kalau kamu tak buat gitu, kalau kamu tidak melaksanakan urusan perkahwinan, kamu tidak kahwinkan anak-anak kamu tu, illam tafalu takun fitnatan fil ardi, maka dia akan jadi suatu fitnah atas muka bumi Allah, wa fasadan, dan kerosakan yang besar. Memang rosaklah kalau dia berzina dan sebagainya tu, memang akan rosak, dunia akan rosak. Baik. Dan yang kelimanya ialah dengan perkahwinan itu memperkuatkan hubungan antara masyarakat. Bila berlaku perkahwinan, dia berlaku pertemuan antara dua keluarga. Keluarga belah isteri dan keluarga belah suami. Jadi merapatkan hubungan silaturahim, jadi hubungan antara masyarakat tu jadi kuat. Hubungan keluarga tu jadi semakin eratlah dengan perkahwinan tu. Itulah antara perkara-perkara yang dikira sebagai hikmah di dalam syariat perkahwinan ni, tapi banyak lagi di sana dibahaskan oleh ahli ulama, yang mana kalau kita faham sungguh dan maqasid daripada perkahwinan ni, maka tak kira adalah orang berkahwin tak si anak, ataupun perempuan tidak perlukan lelaki, ataupun lelaki yang hidup bebas tak si berkahwin dan sebagainya. Ni kerana semua pemikiran ni adalah agenda Yahudi dan agenda Zionis, nak merosakkan umat manusia. Maka dengan kita tahu maqasid daripada perkahwinan ni, maka kita fahamlah bahawa perkahwinan itu adalah satu perkara yang sangat dipuji, satu perkara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala menjadikan dia tu sebagai salah satu saluran untuk hamba dia masuk dalam syurga dia. Wallahu a'lam. Balik semula pada Ustaz. Boleh Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Suara okey, suara dengar baik, dengar baik. layanan pun tak berapa nak kuat juga ni. Aduh. Rasa macam dah. Mungkin ada hak clear ni. Mungkin okey kita lah, tak clear, ada hak yang ada yang okey ke Ustaz? dengar. Cuma kadang-kadang dia gambar tu lambat sikit. Suara sapah lah, gambar lambat sikit. Tanya yang view ni, suara tu ada kata clear, alhamdulillah. Okey. Kira boleh teruskan lah. Okay. Boleh teruskan deh. Okay, jadi untuk mengetahui semua hadirin dan juga hadirat, InsyaAllah Darul Fatih kita akan anjurkan daurah fiqh muntahat, yang mana kita akan belajar daripada kitab Umdatul As-Salik. Ada gambar Salik, kitab, iaitu kitab karangan Ibnu Naqib Al-Misri, di kitab Arab lah. Semua tak ada. Boleh nanti insyaAllah kita tunjuk dalam iPad lah. Bagi kita asal tu duduk rumah lagi, rumah banyak. Okay, nanti insyaAllah kita tunjuk. Jadi kitab Umdatul Salik ni sebenarnya kita sudah baca daripada tahun 2022 ni. Jadi bersama dengan ada 10 lagi kitab lain lah. Jadi ada beberapa kitab tu, banyak dah, kebanyakannya daripada 10 tu tak silap 6 pun khatam. Dan insyaAllah kita sekarang ni kita akan cuba khatamkan kitab Umdatul Salik ni insyaAllah. Baik, jadi sebelum kita pergi kepada soalan kedua, suka saya untuk jemput sahabat-sahabat semua
untuk join daurah kita, daurah fiqh munakahat bersama Fadil Ustaz Khairul Anwar. InsyaAllah akan bermula pada malam esok. Kita akan gunakan platform Zoom insyaAllah. Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu masih lagi berkaitan dengan kita lah. Berkaitan dengan fiqh munakahat ni. Bolehkah Ustaz terangkan bab-bab yang penting dalam fiqh munakahat? Sebab ada orang ingat fiqh munakahat ni dia kena akad nikah sekadar aku terima nikahnya asas sah kat beres. Asas sah akad nikah kat beres. Jadi dia dengan maka fiqh munakahat ni asal kau saksi yang kuat, beres, sesah. Ataupun kalau salah tu kena salah, kena senjuh sedekah. Sah lah akad nikah tu beres. Apa lagi sebenarnya bab-bab yang penting dalam fiqh munakahat ni? Baik, soalan yang bagus. Baik. Jadi bagi seseorang yang nak masuk dalam dunia pernikahan ataupun yang memang sudah berkahwin dah, dia kena tahulah perkara-perkara yang bersabit dengan perkahwinan. Sebab sepanjang perkahwinan itu dia memang banyak perkara-perkara yang berlaku. Maka dia kena ambil tahu. Kena ambil tahu dan jadi fardu ain lah ke atas diri dia untuk mengetahui tiap-tiap hukum yang mana dia sedang berada di dalam dia panggil apa, perbuatan tersebut, perkara semasa yang dia sedang hadap. Dia panggil ilmul hal, ilmu tentang perkara yang dia sedang buat tu. Jadi berkahwin ni bukan kata setakat akad nikah. Aku terima nikah saja, aku nikahkan kamu apa semua tu, antara ijab dan qabul saja, dia banyak lagi. Jadi ulama-ulama dia menyenaraikan di dalam kitab-kitab fiqh perkara-perkara yang bersabit dengan perkahwinan ni. Bila sebut munakahat, dia banyaklah. Dia banyaklah ataupun disebut juga sebagai al-ahwalus syakhsiyah. Kalau kitab-kitab pengajian Islam yang moden, dia akan sebut dalam bab ataupun dalam tajuk al-ahwalus syakhsiyah. Jadi apa dia perkara ada dalam al-ahwalus syakhsiyah ataupun fiqh munakahat? Pertama sekali hukum nikah tu sendiri. Hukum nikah tu sendiri pada sudut rukun-rukunnya, apa dia rukun-rukun dia, apa dia syarat-syarat sah dia, apa dia syarat wali, apa dia syarat saksi, apa dia syarat pengantin lelaki, syarat pengantin perempuan yang boleh dikahwini, syarat-syarat ijab qabul dan sebagainya tu. Itu yang pertama. Kemudian disebut juga hukum khitbah, hukum pertunangan. Itu perkara yang dilakukan sebelum daripada berkahwin. Ada juga hukum khitbah, nak bertunang, nak merisik, nak tengok calon dan sebagainya. Kemudian selepas berkahwin tu, hak lagi banyaknya. Hak sebenarnya pada sudut fiqh, sebelum berkahwin dan semasa berkahwin tu sikit je. Sikit je, mungkin 10% je hukum sebelum dan semasa akad, sebelum akad dan semasa akad. Yang selepas akad tu hak paling banyak sekali. Selepas akad siapalah bercerai, sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati. Itu hak paling banyak sekali, hak kita kena tahu. Sepanjang perkahwinan tu hukum-hukum dia tu. Jadi apa dia? Antara tugas dan tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, apa dia kena buat. Dan tugas-tugas dia, kewajipan dia adalah pada sudut nafkah dia apa semua tu. Baik. Lagi apa lagi? Dalam fiqh munakahat ni, wanita-wanita yang diharamkan berkahwin dengan dia. Ada wanita yang dihalalkan berkahwin, ada wanita yang diharamkan berkahwin. Hak halal tu tak apalah bila kita tahu mana yang haram. Hak penting kita tahu mana yang haram dikahwini. Jadi ada yang haram sementara, haram muaqqatah, ada yang haram muabbadah. Perempuan yang tidak boleh dikahwini,
muaqqatah, yang sementara. Haram tapi sementara. Siapa dia? Antaranya isteri orang. Nah, dia tu isteri orang. Maka bila dia isteri orang, tidak boleh dah kita nak kucar dia. Tak nak kucar pula dah. Kita nak berkahwin dengan dia. Ada usaha nak berkahwin dengan isteri orang. Itu salah. Nah, sebab itu ialah perempuan yang haram dikahwini bagi seorang lelaki. Ataupun perempuan di dalam iddah. Tak boleh berkahwin juga dengan seseorang sebab dia masih lagi berada dalam iddah. Tu antaranya lah. Dah ada haram mu'abbadah. Nah, haramnya selama-lamanya. Nah, ada yang disebut sebagai haram kerana nasab, ada yang disebut haram kerana ada hubungan susuan, ada yang disebut haram kerana musaharah, kerana dia ni mertua. Nah, mertua alik suami kau, alik isteri kau. Maka itulah perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin. Maka kita tahulah senarai dia tu siapa dia. Maka tidak termasuk dalam golongan yang diharamkan berkahwin, maka halal lah bagi seorang itu untuk berkahwin. Kemudian masalah mahar. Dia panggil as-sadaq. Mahar. Mahar mas kahwin. Jadi mas kahwin ni adalah merupakan dia panggil ke apa? Suatu perkara yang mesti diberikan kepada perempuan yang dikahwini. Jadi mas kahwin ni berapa banyak. Bila kena bagi mas kahwin ni. Boleh kena nak hutang ke, ataupun tidak dibayar dengan wang ringgit ke, bayar dengan benda lain. Dia adalah perkara yang bersabit dengan mas kahwin itu. Nampak? Kemudian nafkah. Nafkah. Bila berkahwin ni, antara benda yang paling besar, musuh yang paling besar ni dalam perkahwinan adalah nafkah. Jadi apa dia syarat-syarat wajib nafkah? Banyak mana nafkah yang mesti diberikan. Kepada siapa yang mesti, yang wajib diberi nafkah? Siapa yang wajib memberi nafkah? Pemberi nafkah tu siapa dan orang yang diberi nafkah tu siapa? Itu dibincangkan dalam bab nafkah. Ada benda yang memang jadi nafkah sungguh, ada benda yang bukan jadi nafkah tapi itu sekadar adat sahaja, atas dasar ihsan sahaja, tapi tidak jadi wajib. Tapi akibat tidak belajar tentang hukum, maka benda yang tidak wajib jadi wajib, benda wajib tidak jadi wajib. Akhirnya dia panggil tunggal terbalik keluarga tu. Jadi baloh, jadi bermasa muka, akhirnya bercerai dan sebagainya kerana tidak faham tentang nafkah. Sampai duit raya pun dianggap sebagai nafkah yang wajib. Tak bagi duit raya, akhirnya nak bercerai. Ada bagaimana kita dengar lah. Jadi benda pelik-pelik berlaku dalam masyarakat ni. Kerana tidak faham. Lepas tu disambut pula oleh netizen-netizen yang tidak belajar dengan baik. Kemudian hukum pergaulan suami isteri. Pergaulan suami isteri ni khususnya bagi orang yang lebih daripada seorang lah. Pada sudut bilangannya, giliran harinya, apa semua tu ada dibahaskan. Ada dibahaskan dalam masalah muasyaratul azwaj, nak muasyarah. Baik. Itu hak bersabit dengan perkahwinan. Jadi dalam perkahwinan ni kadang-kadang dia kekal sampai mati. Kekal sampai mati pun, kalau mati dua-dua sekaligus tu tak apalah. Dia panggil sehidup semati. Tapi kadang-kadang ada seorang hidup, seorang mati. Dia panggil cerah mati. Cerah mati ni pun dia ada implikasi hukum dia juga. Ada hak cerah hidup. Hak cerah mati tak apalah. Kalau hak lelaki tak ada masalah. Bagi perempuan, dia adalah pula edohnya dan sebagainya. Baik, bagi orang yang bercerah hidup ni, panggil cerah. Cerah ni, dia ada beberapa kategori perceraian. Ada perceraian dengan talak. Dengan talak. Ada bercerai dengan fasah. Ada bercerai dengan khulu. Jadi dia ada beza-beza berlaku. Kalau cerai dengan talak ni dia ada lafaz dia. Lafaz cerai, lafaz talak. Lepas tu lafaz talak ni pula dia ada lafaz yang sarih, lafaz yang nyata, yang directly. Tidak double meaning apa semua, memang direct nak cerai, dia ada lafaz-lafaz dia. Kemudian kinayah tu ialah lafaz yang tidak
Soreh. Lepas tu adalah syarat-syarat soh jatuh, tolak atau apa tak jatuh apa semua tu dibincangkan dalam fiqh muamalat ni. Jadi kalau kita belajar mana yang jatuh, mana yang kinayah, mana bukan tolak dan sebagainya, maka kita dapat jagalah kalam kita tu bila kita bercakap daripada jatuh kepada hukum tolak. Kadang-kadang setengah orang tu dia bergurau, boleh buat bergurau, bergurau buat prank isteri, dia cerai isteri dia tolak 3. Ada dia buat prank, I cerai you tolak 3. Buat bergurau. Sedangkan lafaz tu lafaz soreh. Jadi ada implikasi hukum dia lah. Tapi dia anggap benda tu kalau main-main tak jatuh tolak. Padahal 3 dah. Jatuh tolak 3. 3 sekaligus ataupun 3 kali cerai. Wallahu a'lam lah, cuma berlaku. Tapi hidup macam suami isteri lagi. Boleh hidup macam suami isteri dan beranak pinak. Lama bila dia belajar baru dia sedar, baru dia teringat bahawa suami dia punya cakap gitu ke dia. Dia pun rujuk kepada pejabat agama, mahkamah. Akhirnya mahkamah cek memang jatuh dah. Dia hidup suami isteri selepas daripada lafaz cerai tu, tak tahu berapa orang anak dah lahir. Anak royak. Ni benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian fasah pula. Adalah perkara-perkara yang boleh difasahkan. Perkahwinan itu ada perkara yang tidak boleh jadi fasah. Benda ni dia melibatkan mahkamah yang boleh memfasahkan perkahwinan ni hanyalah hakim ataupun qadi. Dia bukan hak suami isteri. Isteri kata aku fasah perkahwinan, tak boleh. Ataupun dan suami kata aku fasah, tak jadi. Dia kena pergi ke mahkamah dan qadi yang menentukan. Dan benda tu boleh fasah ataupun tidak. Dia adalah syarat-syarat dia tu. Lepas tu khulu'. Perceraian secara khulu'. Khulu' ni mana tebus talak. Suami dia tolak isteri dengan suatu bayaran. Kemudian ada hukum ilat. Ilat ni mungkin tak berlaku sangat dalam zaman kita ni. Kalau zaman dulu ilat ni maksud dia seorang suami dia bersumpah dia tidak mahu menggauli isteri dia selama 4 bulan bersumpah. Jadi jatuh hukum ilat. Dia adalah syarat-syarat dia apa semua tu. Kemudian hukum zihar. Menyamakan isteri dengan anggota ibu dia ataupun mahram dia. Zihar ni pun ada implikasi dia. Dan kadang-kadang kita kecek ni, kadang-kadang jatuh zihar, kadang-kadang tak jatuh zihar. Maka kita kena tahu juga hukum dia. Dan kadang-kadang kita bercakap, kita ingat tak ada apa-apa hukum. Padahal dia ada hukum di situ. Walaupun benda tu bergurau dan sebagainya. Jadi bila ada perceraian, dan bila adanya seorang perempuan yang diceraikan oleh suami dia, maka di sana ada implikasi pula, kesan daripada hukum perceraian itu. Dia ada apa yang dinamakan sebagai mut'ah. Wang pemberian daripada suami kepada isteri yang diceraikan dengan jumlah-jumlah tertentu lah, untuk menjaga dia punya kebajikan dia tu. Kemudian dia ada eddah. Ada eddah bagi perempuan yang diceraikan. Dia panggil eddah talak. Bagi perempuan yang kematian suami bercerai mati ni pula, dia ada eddah wafat. Dia adalah berapa bilangan hari apa semua tu. Dan dia ada perkara yang dia kena buat dalam eddah dia tu. Benda tak boleh buat, benda boleh buat. Dan bila ada eddah, kalau eddah tu eddah raj'i, eddah yang boleh dirujuk, maka ada hukum rujuk pula. Apa syarat-syarat sah rujuk dan sebagainya. Disebutlah ada benda yang memang jadi rujuk dah. Dan sebab rujuk ni dia hak suami. Kadang-kadang suami ni sudah lafazkan rujuk tapi isteri tak terima. Padahal eddah raj'i. Itu pun sebenarnya adalah perbahasan dia tu. Kalau kira zaman sekarang ni segala pengasihan, rujuk, cerai dan sebagainya, hak tu kena diselesaikan di mahkamah syariah. Dan hak akhir sekali kalau kita tengok dalam kitab fiqh ni, bab akhir sekali biasanya bab penjagaan anak. Bila menikah dia ada anak. Bila anak ni maka terlibatlah hukum penyusuan anak. Ahkamur radha'. Hukum menyusu anak dan selagi hukum hadadah. Jaga hak penjagaan anak. Hak penjagaan anak. Maka inilah perkara-perkara yang masuk dalam fiqh munakahat. Bukan semata-mata
fiqh munakat ni hukum akad nikah sahaja. Dia banyak cerita. Sebelum berkahwin, semasa berkahwin, selepas berkahwin, kalau terputus perkahwinan bagaimana, apa hukum dia, dan sekiranya ada anak pula, bagaimana hukum dia. Agak panjang lebar lah. Jadi bagi orang yang nak jadi hakim, kau nak jadi pegawai syariah apa semua, dia memang kena faqih dalam masalah, kena lacak lah dalam kepala dia. Barulah layak nak jadi peguam, nak jadi lawyer ataupun kalau zaman dulu nak jadi imam pun, dan imam masjid kampung pun kena faqih dalam masalah hukum hakam perkahwinan kalau zaman dulu. Sekarang ni kalau kita tanya tok imam kita pun jarang yang faqih dalam masalah munakahat ni. Begitulah bab-bab yang disebutkan. Wallahu a'lam. Sudah dah Ustaz. Kembali semula kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Husin. InsyaAllah tabarakallah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar. Jadi kita ada soalan ni, mungkin soalan berkaitan dengan apa, musafir ni kita jawablah, Ustaz tak? Sebab kita nak tahu dia Tapi Ustaz Allah jawab. Okay, bismillah. Ingat ke? Okay, kalau ada soalan berkaitan dengan nikahat, boleh untuk tulis di ruang komen jadi gini, yang tulis tu kita tidak kata itu adalah orang yang menulis. Apa tak? Jadi jangan kita nampak yang tulis tu ni masalah dia, bukan. Jadi mungkin masalah dia sekadar ataupun dia sekadar nak tahu benda tu. Takut-takut orang skeptik orang kata, takut nak tulis, takut orang ingat aku gini. Tidaklah. Dia adab kita selaku orang yang membaca soalan-soalan tu, kita tidak anggap soalan tu berlaku pada diri dia. Kita anggap benda tu berlaku dalam zihin dia, mungkin dalam kepala dia fikir ni masalah ni kerana, ataupun berlaku kepada kawan dia tolong tanyakan. Gitu. Jadi jangan takutlah. Baik. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, yang ini agak kontroversi juga ni lah. Dari sudut hukum, apakah hukum tolak yang dijatuhkan secara tak sengaja ataupun dalam keadaan marah yang melampau, yang terlampau marah, mungkin dia boleh nak kawal diri dia, kemudian dia pun sebut kepada isteri dia, aku ceraimu, gitu contoh. Jadi apakah hukum tolak tersebut? Tolak dalam keadaan tak sengaja ataupun dalam keadaan marah yang melampau. Baik. Hukum tolak tak sengaja. Tak sengaja dia cerai isteri dia. Dia kata apa, aku ceraimu. Tak sengaja. Tak sengaja kata aku ceraimu. Ataupun dia marah sangat, balah lalu dia kata aku ceraimu. Aku ceraimu. Baik. Jadi gini, kita kena faham dulu hukum talak ni lagu mana. Apa makna talak? Talak ni maknanya memutuskan ikatan nikah dengan lafaz talak. Bila kita talak ni makna kata kita putus ikatan perkahwinan kita tu. Makna kata kita bukan lagi suami kepada dia dan dia lagi bukan isteri kepada kita. Kalau kita cerai lah, kalau kita talak Jadi talak ni dia ada tiga lah. Tiga talak bagi seorang suami ni, diberi kepada dia ke atas isteri dia tu 3 kali talak atas isteri, atas orang yang sama. Jadi kali pertama tu boleh rujuk lagi. Kali kedua boleh rujuk lagi. Dan kali ketiga tu
ataupun tiga talak sekaligus tu, maka tak boleh lah. Tak boleh rujuk dah. Melainkan kena isteri dia tu kena berkahwin lain, berlaku persetubuhan, cerai, barulah boleh dia nak nikah semula dengan isteri dia tu. Baik. Jadi talak ni dia ada dua kategori dah. Sebagaimana disebut tadi. Dia ada lafaz yang sharih, lafaz yang nyata. Memang lafaz dia tu dia tidak ada makna lain melainkan memang nak bercerai. Iaitu dia kata aku ceraikan kamu. Cerai dia guna lafaz cerai ataupun dia guna lafaz talak, aku tolak kamu dengan satu tolak contohnya. Nah. Ataupun jatuh satu tolak ke atas kamu. Dia guna perkataan talak tu. Ataupun dia guna perkataan berpisah. Nah. Kamu sudah berpisah dengan aku. Guna pisah. Nah, semua tu ialah lafaz yang sharih berlaku. Nah. Lafaz sharih. Jadi lafaz sharih ni sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, hukumnya adalah jatuh talak tu. Hukumnya jatuh. Kalau lafaz tu lafaz sharih. Macam tadi dia kata, aku ceramu. Cerai ni lafaz sharih ke tak? Cerai ni ialah lafaz yang sharih. Lafaz sharih ni dia tidak perlu kepada niat. Tak sengaja ke, sengaja ke, maka pada sudut hukumnya dalam mazhab Syafi'i kita jatuhlah talak tersebut. Walaupun dalam keadaan dia marah ke, tak marah ke, bergurau ke, gapo ke, memang hukumnya adalah jatuh. Cuma kena tengoklah. Si suami yang menceraikan tu dia ada syarat-syarat juga. Jatuh tu kalau ketika mana dia sebut aku ceramu tu, dia waras, dia masih lagi boleh berfikir. Masih lagi boleh berfikir. Kalau tanya nama dia boleh jawab. Makna kata akal dia waras. Dan dia ni seorang yang balik dah. Suami yang telah balik dah. Dia ni berakal, tidak gila dan dia buat tu dengan pilihan dia sendiri. Dia sedar ketika dia buat tu dengan pilihan dia sendiri. Kalau apa dia ni? Si suami tu, syarat si suami tu. Kalau lafaz sharih, maka dia tak boleh nak kata gapo dia lah. Tak boleh nak kata gapo. Tak boleh nak tarik balik dah lafaz sharih ni. Tapi kalau suami tu budak lagi, ni budak ni ke zaman ni tak ada lah. Zaman sekarang ni mana ada. Budak berkahwin, budak ni tak balik lagi. Ataupun suami dia tu gila. Gila ni kalau dia cerai 1 juta kali pun tak jatuh sebab gila. Ataupun cerai dalam tidur. Dia marah pada isteri dia dalam tidur, dia berkata aku ceramu. Dalam tidur pun tak jatuh. Sebab tidur ni akal tak ada. Hak tu tak jatuh. Baik, kemudian perceraian itu berlaku dalam tempoh perkahwinan lah. Berkata cerai selepas pisah dah. Kalau pisah dah, cerai banyak kali pun dah pisah dah, tak jadi juga. Tapi kalau masih lagi ada akad perkahwinan itu, maka jatuhlah hukum talak tu. Talak yang dia lafazkan itu jatuh. Cerai yang dia lafazkan itu jatuh. Baik, tapi kalaulah lafaz dia guna tu lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni lafaz sindiran. Lafaz sindiran ni mesti memerlukan niat. Jadi kalau dia kata tu memang dia niat nak cerai, maka jatuh. Kalau dia tak niat nak cerai, sekadar nak ugu, sekadar nak apa ni, nak tunjuk power dia, maka tak jatuh lah. Kinayah ni, lafaz kinayah ni ialah bukan lafaz yang sharih. Macam dia kata balik rumah makmu lah, balik rumah ibumu. Atau jangan duduk rumah ni, keluar daripada rumah ni. Mu jangan duduk dah dengan aku. Jangan tinggal lagi bersama dengan aku. Maka ni semua dia panggil lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni dia tidak jatuh melainkan sekiranya dia niat bahawa dia nak bercerai. Jadi dalam konteks tadi, bila dia kata dengan lafaz yang sharih, maka dia panggil tak ada ruang dah bagi dia tu nak tarik balik. Sebab benda tu memang dia terus terjadi, terus jatuh selalu bila lafaz sharih. Sebab Nabi kata apa?
salasun jidduhunna jiddun hazluhunna jiddun an-nikah wa talaqu wa ruj'ah. Nah, 3 perkara bersungguh-sungguh pun jadi sungguh, main-main pun jadi sungguh, tak sengaja pun jadi sungguh. Nah. Kena faham lah maksud tak sengaja tu. Nah, mana kata royak benda soreh tapi tak ada niat. Tapi jadi juga. Apa dia? Berkahwin. Nah, sungguh pun jatuh sungguh bergurau. Nah, seorang bapa royak kepada seorang lelaki, dia nikahkan anak dia dengan lelaki tersebut. Dia ada saksi. Nah, dengan cukup syarat-syarat apa semua, walaupun bergurau, jadi nikah tu. Dah jadi nikah tu. Nampak? Ataupun seorang lelaki pergi jumpa dengan bapa kepada anak perempuan, dia kata, kahwinkan aku dengan anakmu. Nah, lepas tu wali dia, bapa dia kata, aku terima. Dia ada saksi. Selesai nikah lalu lah. Walaupun dia aku terima tu boleh-boleh bergurau je. Kira jadi. Nah, sungguh pun jadi, main-main pun jadi. Nah, nikah, cerai dan juga rujuk. Nah, cerai pun sama juga. Nah, memang dia niat sungguh nak cerai, jatuh. Main-main, nah, jatuh. Baik, rujuk pun samalah. Jadi tengoklah keadaan lafaz dia tu. Cuma kadang-kadang marah ni gini. Ada orang dia marah sampai tak jadi gila. Tu kena tanya doktor. Kena tanya doktor, nah. Contoh dia kata, bila dia marah tu jadi tak khabar. Contoh kalau dia ada penyakit begitu, mungkinlah boleh dibahaskan di mahkamah lah. Dan dia nak ngesah jatuh tak jatuh hukum talak ni, cerai dia ni mesti disahkan di mahkamah. Bukan suami isteri yang mengesahkan, bukan siapa yang berkuasa mengesahkan, itu ialah kuasa hakim, kuasa qadi. Jadi kalau kita tak pasti ataupun kita syak wasangka waswah, nah, rujuk di mahkamah. Nah, hatta lafaz biasa ni pun kena rujuk di mahkamah. Sebab tu lah kalau nak cerai, kalau ikut undang-undang syariah peringkat negeri dalam Malaysia ni, boleh dikatakan semualah mesti dilafazkan di mahkamah. Mesti dilafazkan di mahkamah. Nah, sebab masa tu hakim dengar sendiri. Jadi boleh tahu dengan jelas lah, pada sudut jatuh tak jatuh hukum dia tu, tolak dia tu. Kalau luar ni kena pergi ngesah, luar mahkamah kena pergi ngesah. Kalau hakim kata tak jatuh, walaupun kita rasa macam jatuh dah, hakim kata tak jatuh, maka kita guna keputusan hakim tu. Gitulah Ustaz lah, lebih kurang. Baik. Tabarakallah. Jadi jawapan secara teori jatuh lah kan. Semua cara Jatuh. mungkin ada baru mati. Sekiranya seorang suami tu dia ceraikan isteri dia dalam keadaan marah, dalam keadaan tak khabar, terlalu marah dan sebagainya. Jadi secara teorinya jatuh. Cuma untuk praktikalnya kita kena rujuk mahkamah. Jadi suami isteri tu kena bawa kes ni kepada mahkamah. Jadi biar mahkamah yang putuskan. Situ mungkin mahkamah tu dia lebih detail lagi lah. Dia punya perbahasan sebagaimana yang telah disebut oleh Ustaz tadi, insyaAllah. Okay, kita ambil satu soalan lagi daripada Ana. Kemudian kita tengok soalan daripada audiens lah. Ustaz, okey Ustaz. Nama tengah malam dah ni. Okey, ni ada air Milo ni. Air Milo cerah putih mata. Okey. Dia tengok mata. Ustaz, okey, dalam perkahwinan ni, selain daripada hukum dan juga undang-undang, ada tak perkara lain yang kena ambil berat?
Selain pada hukum dan juga undang-undang. Contoh berkaitan dengan akhlak ke, berkaitan dengan bersikap ke macam mana. Baik. Menjaga hubungan. Okey, terima kasih Ustaz lah. Jadi dalam perkahwinan ni dia bukan setakat kita belajar teori hukum lah. Hukum ni dia masalah-masalah berlaku lah. Sah, batal, halal, haram. Jadi agama ni dia bukan setakat hukum sahaja. Nah, agama ni dia ada akhlak ataupun ihsan. Ihsan. Jadi fungsi ihsan ataupun akhlak dalam perkahwinan ni sangat besar lah untuk memastikan perkahwinan itu berjalan dengan baik sampai ke akhir hayat. Kerana perkahwinan itu ibadat yang paling panjang sekali. Ibadat yang paling panjang sekali dalam hidup kita ialah berkahwin. Sebab kita bukan buat dalam masa seminit, 2 minit, 5 minit, 10 minit, setengah jam, sebulan dah. Kita akan buat ikatan perkahwinan ni selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Cuma adalah tak lama tu seminggu ada dah bercerai dah. Tak apalah. Tapi goliknya makan masa yang panjang. Jadi untuk kita pastikan perkahwinan tu benar-benar berjaya, maka pertama sekali kita kena raikan hukum yang disebut dalam kitab-kitab fiqh tu, hukum-hukum syariat tu kena jaga. Yang kedua, kita kena ada unsur ihsan dan akhlak dalam perkahwinan tu. Bagaimana akhlak dalam perkahwinan tu? Jadi awal-awal lagi bila kita mendirikan rumah tangga tu, mestilah niat kita lillahi ta'ala. Kita buat tu adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata atas dasar cinta, kasih sayang. Kerana kita suka ke dia dan sebagainya. Tak, kita buat kerana Allah. Kita nak bina rumah tangga Muslim, Baitul Muslim. Sebuah rumah tangga yang taat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga yang taat dan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana akhirnya membentuk mujtama' Muslim, masyarakat Muslim. Bila masyarakat tu Muslim, maka mudah nak membentuk daulah Islamiah, negara Islam. Di samping kita nak mendirikan sunnah Nabi SAW tu. Jadi niat kita mula-mula tu memang kena jaga dah. Kemudiannya maksud daripada kita berkahwin ni juga, orang yang melaksanakan perkahwinan ni, antara tujuan dia adalah untuk menjaga pandangannya daripada perkara-perkara yang haram dan menjaga diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ada niat gitu. Jadi bila dia sudah berkahwin, maka semestinya lah kalau dia benar-benar berkahwin kerana Allah, pandangan dia akan jagalah. Dia tidak akan memandang pada perkara-perkara yang haram. Dia akan ingat perkara tu. Tanggungjawab dia tu. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut salasun haqqa 'ala Allah aunuhum. 3 golongan yang menjadi suatu hak ke atas Allah Ta'ala untuk membantu mereka. Pertamanya, al-mujahid fi sabilillah. Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Al-mukatab allazi yuridul ada, hamba yang berhutang untuk menebuskan diri dia. Allah Ta'ala akan bantu. An-nakih, seorang yang berkahwin, allazi yuridul afaf, yang mana dia niat untuk menjaga diri. Orang yang mana dia ni berkahwin kerana nak menjaga diri dia daripada perbuatan haram, Allah Ta'ala akan bantu dia. Jadi orang yang mana niat dia bina rumah tangga ni kerana nak menjaga diri, nak menjaga iman, nak membentuk Baitul Muslim, nak taat pada Allah Ta'ala, nak dapat redha Allah, insya-Allah perkahwinan dia itu akan berkekalan sampai akhir hayat lah, insya-Allah. Tidak akan berlaku masalah-masalah yang besar dalam perkahwinan dia tu. Kenapa? Kerana niat dia lillahi ta'ala. Baik, ketiganya, dia bina rumah tangga itu untuk menyempurnakan agama. Untuk menyempurnakan agama dia. Kenapa? Kerana bila seseorang itu berkahwin, maka dia telah menyempurnakan separuh daripada agama dia.
Separuh pada agama dia terjaga dah. Dan sempurna dah. Maka tinggal untuk menyempurnakan separuh lagi, iaitu baki ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baki ibadat-ibadat lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata dia kena tahu apa tujuan dia kena tahu apa tanggungjawab dia di dalam rumah tangga yang dia bina tu. Bukan semata-mata dia nak berseronok-seronok sahaja nak. Perempuan berseronok dengan lelaki, lelaki berseronok dengan perempuan. Walaupun unsur berseronok tu memang ada dalam perkahwinan, tapi itu hanyalah 10 hingga 20% sahaja dalam perkahwinan. 80% adalah tanggungjawab dia nak dengan pasangan dia, dengan anak dia dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tasawuf lah, tasawuf dalam perkahwinan tu. Kalau dalam semaya dia panggil khusyuk. Dalam perkahwinan ni dia panggil apa? Dia panggil ada takwa lah. Ada takwa dalam perkahwinan dia tu. Dan dia melaksanakan ataupun membina rumah tangga itu adalah tujuan dia nak dapat zuriat yang soleh. Jadi dia niat lalu. Zuriat yang dia nak dapat daripada perkahwinan ini mestilah zuriat yang akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak dapat zuriat yang soleh, solihah, yang mana zuriat ini akan meneruskan lagi legasi dia dan akan mendoakan dia bila dia berada di alam barzakh. Dia jadi pahala yang berterusan. Makna kata dia buat bina rumah tangga ni untuk dapat pahala yang besar. Untuk dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Makna kata dia letak perkahwinan dia tu ibadah kepada Allah. Bukan semata-mata dia tahu hukum hakik gitu gini. Dia tahu hukum hakik tu adalah kerana apa? Kerana dia nak jaga syariat Allah Ta'ala lah. Orang yang tak letak perkahwinan dia sebagai ibadah, dia tak cara dah mana halal, mana haram. Dia semata-mata nak memuaskan nafsu sahaja setakat tu. Perkahwinan dia adalah nafsu di depan. Bukan Allah, Rasul di hadapan dia. Maka akhirnya lama-lama akhir utuh. Dia pun berkahwin pula, utuh pula. Berkahwin pula, utuh pula. Kadang-kadang orang ni 2-3 kali berkahwin, barulah dia faham apakah tujuan daripada perkahwinan dia. Hak kali ketiga, kali keempat tu baru kekal. Kali pertama rutuh. Mungkin kerana niat tak betul. Kali kedua rutuh. Mungkin kerana ada benda yang tak kena dia buat. Dia tak jaga tanggungjawab dia dan sebagainya, rutuh. Kali ketiga tu baru berjalan dengan baik. Sebab apa? Sebab dia belajar daripada kegagalan kali pertama, kegagalan kali kedua. Mungkin ada tempat-tempat yang dia tidak jaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada takwa dalam perkahwinan dia tu. Jadi kalau orang awal-awal lagi, dia memang letakkan takwa pada Allah Ta'ala, ibadat pada Allah Ta'ala dalam perkahwinan tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan membantu dia. Insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga perkahwinan dia tu. Dan dia niat untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkahwinan dia tu. Dia akan belajar bagaimana sunnah Nabi dalam perkahwinan, sunnah Nabi dalam pergaulan sesama isteri dia. Dan bagi isteri pula bagaimana yang ditunjukkan oleh isteri-isteri Nabi bila melayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghidupkan sunnah dalam perkahwinan tu. Sunnah berkasih sayang, sunnah tolong menolong, sunnah macam-macam lah, sunnah Nabi banyak lah. Sunnah Nabi dalam perkahwinan tu. Buat baik tanpa mengharapkan balasan. Setengah suami isteri ni dia akan buat baik kalau pasangan dia balas. Kalau pasangan tak balas, dia tak akan buat baik. Dia menunggu orang memberi. Dia ni tidak bersedia memberi daripada awal. Konsep ni sebenarnya tak betul dah. Sebab kita buat ibadat ni bukan nak dapat pujian, nak dapat balasan, nak dapat gapo daripada pasangan kita dalam perkahwinan ni. Kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapat pahala. Kalau kan dapat pahala walaupun tak ada balasan, tidak disambut dengan baik sekalipun, kita tetap buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasulullah ni dia ialah suami yang terbaik. Orang yang paling baik sekali bagi ahli keluarga dia. Bagaimana dalam hadis Nabi sebut, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah sebaik-baik orang yang baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah orang yang paling baik bagi ahli keluarganya. Dan hak akhir sekalinya
ialah dia melaksanakan perkahwinan itu adalah untuk mentarbiah akhlaknya. Waalaikumsalam. Siapa dia ni? Si fulan. Baik. Untuk tarbiyah akhlak. Tarbiyah sifat hati. Di mana dalam perkahwinan ni banyak cabaran-cabaran dia, maka dia berlatih menjadi seorang yang sabar, seorang yang redha, seorang yang qanaah. Dan dia dapat pahala pula bila dia mendidik anak-anak dia. Daripada orang yang mana tidak mengenal agama jadi mengenal agama dan sebagainya, maka inilah dia panggil akhlak dalam perkahwinan. Jadi persoalan akhlak ni pun adalah satu persoalan yang besar di samping daripada persoalan-persoalan yang lain. Baik. Jadi sementara Ustaz Abdullah dia masuk balik, anda cuba jawab dulu. Ada soalan. soalan balik dah. Tu soalan. Habis dah lah soalan akhlak tadi. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ada soalan daripada Nur Hazimah. Dia tanya, suami pulang rumah dah masuk isyak. Masuk lelaki dia kelik tu isyak. Dah masuk waktu isyak. Mana yang perlu isteri lakukan? Sambut suami ataupun solat dahulu? Baik. Nak minta anda jawab ke? Tafadhal tak? Pertama sekali kita kena ingatlah, kalau suami balik tu makna kata ada satu perkara yang suami minta. Dan benda tu dia minta sangat-sangat lah daripada kita lah. Dalam masa sama, kita nak solat nak. Kalau kira solat ni dia panggil wajib. Wajib layan suami tu wajib juga. Cuma solat ni dia panggil wajib muwassa'. Wajib yang diluaskan waktu dia. Wajib yang diluaskan waktu dia. Mana kata kita boleh lewatkan melaksanakan ibadat solat tu. Nampak? Jadi sebaik-baiknya di sini ialah kita mengutamakan suami dululah, keperluan suami tu. Kerana keperluan suami ni benda yang tidak boleh ditangguhkan. Kalau suami tu dia memerlukan kepada isteri, maka isteri itu kena sambut selagi. Itu hukum dia. Jadi benda yang perlu disegerakan. Melainkan memang suami kita tu redha ataupun tak ada masalah kalau kita selesaikan urusan solat kita. Jadi kalau kita nak selesaikan urusan solat kita, kita boleh minta izin dengan dia lah. Nak semaya dulu. Boleh guna budi bicara lah. Tak ada masalah juga. Cuma kalau memang suami berkehendakkan kepada isteri pada waktu tersebut, maka dahulukanlah hak suami. Kerana hak Allah Ta'ala tu dia ada waktu lain lagi. Panjang lagi waktu dia. Isya ni waktu yang paling panjang sekali. Waktu paling panjang antara semaya-semaya ni waktu isya lah. Lepas tu waktu subuh. Jadi waktu panjang kita boleh lewatkan, tak ada masalah lah. Wallahu'alam. Okay, insyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas jawapan tersebut. Okay, kemudian ada soalan lagi daripada Alino. Dia kata suami cakap awak ni naik kereta tangan tu suka pegang handle. Maksudnya naik kereta tangan pegang handle kereta pun. Lepas tu nanti terlepas. Macam mak. Maksudnya lepas pegang handle tu terlepas. Macam mak dia. Dia kata jatuh zihar kata gini. Jatuh zihar kata. Tangan cara pegang handle naik kereta, lepas tu terlepas. Tersupa dengan mak dia. Jatuh zihar kata. Zihar ni dia sebenarnya zaman dulu kalau dia nak cerai isteri dia guna kaedah zihar zaman jahiliah dulu. Dia akan menyamakan anggota isteri dia tu dengan mak dia. Ataupun dengan mahram dia lah. Tu salah satu kaedah dia nak pisah dengan isteri dia zaman jahiliah dulu.
Dan benda ni dibawa dalam Islam lah. Dalam Islam pun diperakui benda ni, cuma dimodify oleh syariat. Dengan syarat-syaratnya, dengan hukum-hukum dia lah. Jadi zihar ni dia kena ada niat menzihar isteri. Niat menzihar isteri. Jadi kalau semata-mata sebut tanpa kata ada niat nak menzihar isteri, nak menyamakan. Mana kata ada niat nak melakukan zihar, perbuatan zihar sebagaimana yang disebut dalam kitab fiqh tu. Bukan semata-mata kita nak kata perbuatan ke, kita macam tadi lah. Nampak buat kita macam mok. Masuk sedap macam mok. Macam mok saya lawak masuk sedap. Teringatlah masa kemok. Macam sama je. Kalau gitu tak jatuh zihar lah gitu. Dia tidak jatuh zihar. Malaikat memang kita menyamakan anggota tubuh isteri kita tu, anti aliyya ka zahri ummi tu memang dengan niat zihar sungguh, maka jatuhlah zihar. Kalau sekadar kecil lagu tidak jatuh zihar. Baik. Alhamdulillah. Jadilah soalan awal-awal tadi. Daripada siapa ni? Seruan Ilahi, masya-Allah. Dia kata, salah ustaz nak tanya, adakah sah solat jika musafir kurang 5 hari? Kurang ke lebih ni? Kurang 5 hari dia kata. Musafir kurang 5 hari tapi nak buat jamak qasar. Contohnya Zuhur 4 rakaat, Asar buat 2. Qasar Asar saja. Maghrib buat 3. Isyak buat 2. Bagaimana tu? Jadi ada 2 soalan lah. Pertama, boleh kau jamak qasar kalau dia musafir kurang 5 hari? Yang kedua, 5 hari tu lah, dia kena jelas lagi lah. Maksud kurang 5 hari musafir, dia berjalan dalam tempoh 5 hari ke? Ataupun dia sampai ke suatu tempat, dia duduk kurang 5 hari ke lagu mana tu? Mungkin dia duduk setempat tu lah. Duduk setempat ni. Tempat kurang 5 hari. Tapi nak buat jamak qasar kurang 5 hari. Dia secara mudahnya, kira boleh jamak qasar ni, bila sampai di suatu tempat tu, kalau nak jamak qasar, kena kira apa dia ni, hari dia sampai, kemudian tambah 3 hari dia duduk, kemudian hari dia keluar. Tu 5 hari tu. 5 hari, kata 5 hari boleh jamak qasar, 5 hari boleh jamak qasar tu. 5 hari tu ialah hari pertama, hari masuk sampai situ. 3 hari dia menetap. Lepas tu, lepas 3 hari, hari seterusnya tu hari dia keluar. Tu 5 hari. Kalau lah 5 hari tu dimaksudkan dengan sebagaimana disebut tu, hari masuk, 3 hari duduk, hari keluar keesokan tu, maka dia boleh jamak qasar sepanjang waktu, tak ada masalah. Nak buat jamak qasar, tapi hak ni nampak jamak tapi qasar sah je. So buat 4, asal buat 2. Apa tak buat 2-2 selalu? Ada tamam, ada qasar. Tak apalah qasar separuh. Nak buat 2-2, nak buat 3-2 pun tak ada masalah lah. Jadi nak jamak saja pun tak apa, nak jamak qasar pun saja tak apa, nak qasar saja tak jamak pun tak ada masalah, sebab cukup syarat belaka ni. Cuma kalau kurang 5 hari ni dengan maksud hari sampai sehari, duduk 2 hari, kemudian hari keluar, lagi-lagilah boleh. Lagi-lagilah boleh. Hak talih ni lebih 5 hari, duduk tu lebih, mana menetap di situ lebih daripada 3 hari, hari keempat ada lagi situ, hari kelima bagi keluar, jadi siapa belakang 6 hari, lebih 5 hari. Maka dia tak boleh. Hari siapa tak apa lagi, hari duduk tu bila melebihi daripada, kalau dia tahu dah dia memang nak duduk situ lebih 3 hari, maka dia tak boleh dah. Masuk di tempat tu tak boleh dah. Tak salah dah. Masuk tempat tu maka dia kena semayat tamam dan tidak boleh jamak. Sebab dia nak duduk lebih daripada 3 hari. Baik. Wallahu a'lam. Ni. Jadi ada soalan panggil bertambah ni. Soalan rentetan ni. Dia kata, Ustaz,
kalau dia sapa pukul 2 pagi di tempat tu, hari tu tak kira kau. Dia kira 24 jam kau kan. Pengeraan hari tu start bila tak? Pukul 2 pagi. Dia ikut Islam kau, kalau Islam ikut Maghrib tak? Kan? Dia jawapan ni molek Wigo Ustaz Allah sedap sikit. Jadi kita bagi ke CEO Darul Fatih jawab. Dia bab solat musafir ni, dia ada satu buku yang agak komprehensif lah kita kata. Buku yang agak detail, lengkap dan menyeluruh. Kecuali lah soalan tu rumit-rumit mana, soalan wak dalil-dalil sungguh tu kena rujuk kita tak usah lah. Tapi kalau soalan yang panggil biasa bermain dalam fikiran kita, biasa berlaku, waktu tu ada dawabit dia tu, ada dalam kitab Makhzan Al-Jawahir. Kitab tu Masya Allah. Dan kitab tu pun kita buat, ada buat alih tulisan. Makhzan Al-Jawahir fi Salatil Musafir. Jadi, seingat anaknya, dikira hari tu berdasarkan hari ikut ni lah, ikut bulan Islam ni. Iaitu dengan masuknya waktu Maghrib. Waktu Maghrib tu dikira hari, masuk hari. Jadi kalau pukul 2 pagi tu, contoh kalau 2 pagi hari Khamis, kira hari Rabu Khamis tu lah. Kira hari pertama lah. 2 pagi hari Khamis. Itu hari pertama. Kemudian malam tu, Maghrib tu, jadi hari kedua tu. Gitu. Jadi dia kira permulaan hari tu dia bukan ikut bulan ikut kalender kita ni. Kalender Masihi ni. Pukul 12 1 minit hari baru tak. Dia kira ikut bulan Islam. Gitu. Jadi pengiraan hari-hari pertama tu dia start dengan Maghrib. Tu kalau saya ingat anak lah Ustaz. Takut-takut ada daripada Ustaz. Betul dah. Kalau 24 je kat nenek molek. Jadi dia masuk hari. Masuk hari. 24 jam tu dia jadi kira darat jam lah. 24 jarak 5 kali kira kan. Tapi tak dia kira hari. Hari pertama tu mungkin jadi, kalau kita masuk pukul 2 pagi hari Khamis, maksudnya hari Khamis pukul 8 malam tu hari kedua tu. Dia ada lagi subuh. Pengertian subuh ada juga. Anak tak siap mana tu. Dia tak subuh ada juga. Tapi pastinya bukan kira ikut pukul 12 minit lah. Ada soalan ni munakahat ke dah ni? Tak ada soalan munakahat. Minta soalan munakahat. Kita nak daurah fiqh munakahat esok ni. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jadi minta tanya soalan berkaitan dengan munakahat kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Dan insyaAllah esok kita akan bermula pengajian daurah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar. Jadi sahabat-sahabat yang berkelapangan dan berminat untuk join daurah ni, boleh PM lah. Boleh PM TikTok kita ni pun boleh. TikTok Darul Fatih ni. Ataupun boleh PM admin Darul Fatih. InsyaAllah daurah ni kita akan buat lebih kurang 15 pertemuan. Dalam sekitar seminggu tu ada 3 pertemuan. Sekitar 5 minggu gitulah. 5 minggu atau kalau lebih sikit pun jadi 6 minggu. Kalau kurang pun jadi 4 minggu lebih kurang. Jadi kita tengok atas kelapangan Ustaz lah insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang mana nak join daurah ni boleh ambil nombor wasabi ni. Ambil nombor wasabi kita ni 0111 4 kali 1 0111 91 6346 ni. Tu nombor WhatsApp admin. Jadi boleh WhatsApp admin untuk sertai daurah kita ni. Yang mana kita buat eksklusif untuk sahabat-sahabat semua, untuk kita sama-sama mendalami ilmu fiqh munakahat ni. Sekali lagi saya ulang nombor WhatsApp Wasabi. Dia tak boleh sebut sangat WhatsApp tu. Marah kat TikTok. Marah.
Oh, tak boleh ni. Nah, nanti kita sebut wasabi tu. Jadi kosong, satu, 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 satu. 4 kali 1. 01, 111, 91, 634 ni. Ni 34 ni. Itu nombor WhatsApp admin Darul Fatih. Jadi insya-Allah. Okey. Jadi WhatsApp admin untuk untuk bersama-sama dengan daurah kita lah. Minta admin untuk guide bagaimana nak daftar untuk daurah kita ni, insya-Allah. Okey, boleh lagi ke Ustaz? Ada soalan hak ni ke hak rekah-rekah lah kalau ada. Rasa tak, anda rasa pun boleh terus ngaji dah esok tu. Kalau ada soalan. Oh. Siapa dah matlamat rasa dapat malam ni? Jadi mungkin kita ambil kita dengar sedikit kesimpulan lah. Kesimpulan berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kenapa boleh kita dengar lah. Boleh kata arti-arti pun banyak yang tak boleh buat pedoman yang betul tu. Tapi berlaku lah. Berlaku dalam kehidupan masyarakat kita tu. Jadi kita jemput Ustaz untuk kata penutup lah. Kalam-kalam akhir Ustaz Fali tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali, masalah jodoh, pertemuan, rezeki, ajar apa semua ni adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu kita tak nafi lah. Kita bertemu berpisah ni adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berkahwin tu mana kata ada jodoh Allah Taala tak ada. Kalau bercerai tak kiralah mati ke berpisah hidup ke, itu adalah habislah jodoh dia tu. Cuma kita kena tengoklah faktor-faktor dia, sebab-sebab kenapa tidak kekalnya perkahwinan dan sebagainya, tu banyaklah faktor-faktor dia. Kadang-kadang faktor luaran, ada faktor dalaman. Jadi hak luaran tu mungkin kita tak boleh nak kontrol lah benda luar tu. Cuma dalaman ni antara faktornya ialah kekurangan ilmu. Tidak belajar tentang perkahwinan itu sendiri pada sudut syariat. Syariat perkahwinan itu apa matlamat dia, apa hukum hakam dia, apa yang kita kena jaga. Jadi bila kita sekadar kita ingat perkahwinan itu sekadar akad nikah majlis yang gilang gemilang, yang meriah, yang hebat. Maka kita hanya baru sikit sangat je. Dan kita tahu tentang tanggungjawab kita dalam perkahwinan. Dia banyak hukum hakam yang kita kena jaga. Sebab tidak memahami matlamat dan juga syariat perkahwinan inilah yang menyebabkan banyak berlaku masalah dalam masyarakat. Perkara yang tidak sepatutnya jadi berkelahi. Perkara yang tak sepatutnya bergaduh jadi gaduh. Kerana dia tidak tahu bahawa ini adalah suatu tanggungjawab, ibadat, ujian, macam-macam lah dalam perkahwinan 1001 macam perkara yang Allah Ta'ala nak uji kita untuk melihat kita ni sama ada benar-benar bertakwa kepada dia, boleh ikut hukum hakam dia dan sebagainya. Maka kita ni memerlukan kepada ilmu yang cukup. Antara ilmunya ialah ilmu hukum hakam. Ilmu hukum hakam perkahwinan. Ilmu hukum hakam perkahwinan pun hanya 1/3 sahaja lah daripada perkahwinan itu sendiri. Sebahagian besar 2/3 itu adalah semuanya akhlak. Akhlak dan juga takwa dan tarbiyah. Itu yang paling besar sekali. Jadi paling kurang sekalipun bila kita belajar hukum hakam ni, kita tahu benda yang kita boleh buat, benda yang kita tak boleh buat. Benda yang kita boleh tuntut dan benda yang kita sebenarnya tak boleh tuntut. Kita kena reda dan sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi orang yang belajar betul, dia faham betul apakah itu perkahwinan dalam Islam ni, insya-Allah lah. Dia dapat jagalah hubungan perkahwinan dia itu dengan baik.
Ataupun kalau dia nak berkahwin pun, dia melangkah dengan kaki yang kanan. Mana kata dia melangkah dengan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar ni adalah untuk bagi orang berkahwin tu untuk memperkukuhkan perkahwinan dia itu, dan untuk dia semakin faham tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia semakin tunduk kepada Allah Taala dalam kehidupan dia semasa dia berkahwin. Dan bagi orang yang nak berkahwin, maka dia ambil langkah berhati-hati, berjaga-jaga, bersifat, dia panggil hazard dan sebagainya, dan dia bersedia untuk melangkah dengan yakin, memikul tanggungjawab yang besar dan sebagainya. Dan bagi orang yang mana kata diambang mungkinlah berpisah dan sebagainya, dia pun tahu apa hak-hak dia kena buat, hak terhadap bekas suami dia, hak akan jadi bekas suami dia kok, hak anak-anak dia apa semua tu, dia dapat tunaikan dengan baik. Jadi walaupun dia panggil semua itu syariat Allah Ta'ala, berkahwin syariat Allah Ta'ala, perceraian syariat Allah Ta'ala, tapi tidak semestinya benda yang disyariatkan itu benda yang digalakkan. Jadi kita nak perkahwinan yang kita bina ini kekal lah sampai bila-bila. Kita nak pasangan kita tu jadi teman kita dalam syurga. Dan kita berkahwin ataupun kita bina rumah tangga itu nak masuk syurga, til jannah lah. Nak suruh jadi til jannah. Biar terrealisasi sungguh-sungguh. Walaupun di sana mungkin ada qada Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala, tapi kita boleh doa lagi lah. Doa pada Allah Ta'ala, supaya diberi keberkatan, mawaddah warahmah wasakinah dalam perkahwinan. Kalau ada masalah apa dalam perkahwinan apa, maka kita sentiasa merujuk kepada Allah Ta'ala, cari jalan untuk baiki, untuk perkemaskan, untuk memperindahkan lagi hubungan tersebut, supaya matlamat kita tu sampai. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anda kira nasihat itu adalah nasihat emas buat kita semua yang mana mungkin nak berkahwin, dalam proses nak berkahwin, ataupun kita sudah bermasuk dalam perkahwinan. Benda ni kita kena perbaharui semua. Mungkin awal-awal dulu kita ready bukan main semangat nak bina keluarga gini-gini. Tapi tengah-tengah kahwin tu mari anak, lahir anak lah, masa pertama, anak kedua, kita lost, kita lupa apakah maksud asal perkahwinan kita tu. Sehingga mungkin bila mana kita duduk lama ni, jadi kita terlupa objektif perkahwinan kita. Jadi kalau style saya ni, saya suka tulis lah. Tulis. Objektif kita tu tulis. Cuma kalau malu tak, jangan repek. Tulis dalam diary, tulis dalam buku-buku. Yang mana kita boleh tengok semua. Apakah objektif perkahwinan kita, objektif kita berada dalam sebuah organisasi, ataupun objektif kita duduk dalam sebuah komuniti apa semua tu, supaya setiap tindakan kita ni, walaupun objektif kita tu jauh, tapi kalau kita tulis, paling kurang kita ada progres sedikit demi sedikit untuk mencapai objektif kita, insya-Allah. Jadi sekalung jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian untuk bersama dengan kita. Walaupun pada awal tadi kita ada masalah sikit lah. Masalah dari sudut teknikal lah sebenarnya. Teknikal. Asalnya kita di platform lain, tapi Alhamdulillah kita dapat bersama juga pada malam ni. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sudi menemani kita daripada awal sampai akhir. Saya kira sebelah orang yang ada ni kira istiqamah lah. Sebab tadi Untuk Madawi ni ada 10 orang. Oh, Masya Allah. Oh. Ada 10 view ni. Oh, view. Masya Betul Allah. dah view dah, nampak 10 tu tak? Jadi dah sah. Masya Allah. Jadi terima kasih semua, dan akhir sekali jangan lupa untuk bersama-sama dalam daurah ataupun pengajian fiqh munakahat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar, yang mana kita akan bedah kitab Umdatus Salik. Kita arak walaupun tulis saya arak, tapi insya-Allah syarah dia tu bahasa Melayu lah. Jadi mungkin ada kegusaran sikit sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah untuk faham kitab arak. Jadi boleh join dengan kita ambil istifadah, boleh catat dobit makna, jemuh makna dan sebagainya, insya-Allah. Jadi siru ala barakatillah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan setelah.
Subhanakallah. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Terima kasih kepada semua. Moga-moga Allah merahmati pertemuan kita dan memberkati kehidupan kita semua insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum.